Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 5 Jun dan hari ini kita akan menganalisis carta euro dan pound Britain untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Seperti yang dapat dilihat, mata wang Eropah pada awalnya cuba membina momentum kenaikan tetapi kemudian beralih arah semasa sesi Amerika Utara. Pound sterling juga turut menerima tekanan walaupun tiada faktor fundamental besar yang mencetuskan pergerakan ini. Jelas bahawa volatiliti pasaran masih tinggi sekaligus membuka ruang kepada peluang dagangan yang aktif. Semalam, pedagang menerima data jualan runcit zon euro bagi bulan April yang mengecewakan. Jumlah jualan merosot lebih banyak daripada jangkaan, menunjukkan kurangnya keyakinan pengguna terhadap ekonomi serta penyusutan kuasa beli yang merupakan petanda membimbangkan bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam masa yang sama, inflasi tinggi yang sedang menekan blok itu boleh memburukkan lagi keadaan. Di Amerika Syarikat, tuntutan pengangguran awal menjadi tumpuan peserta pasaran pada hari Khamis. Indikator itu melonjak kepada 225,000 yang dilihat memberi kesan kepada dolar Amerika Syarikat. Secara keseluruhan, perkembangan geopolitik masih menjadi pemacu utama dalam pasaran semalam dan tiada kenyataan penting dikeluarkan sama ada oleh Amerika Syarikat atau Iran. Ini mungkin menyebabkan pedagang melihat perlahan dalam tindakan ketenteraan sebagai alasan untuk membeli aset berisiko yang menyumbang kepada kenaikan sederhana dalam euro dan pound. Hari ini penting dari sudut fundamental, jadi mari kita lihat kalender makroekonomi. Ini merangkumi data pertumbuhan KDNK zon euro dengan anggaran menunjukkan pertumbuhan 0.1% pada suku pertama. Menariknya, kadar pertumbuhan ekonomi di rantau itu semakin perlahan sejak suku ketiga 2025 ketika KDNK berada pada 0.3%. Jika data menunjukkan pertumbuhan sifar, ia boleh memberi tamparan kepada ekonomi Eropah dalam jangka pendek. Selain itu, kalender hari ini turut merangkumi data perubahan pekerjaan dari blok tersebut bersama statistik dari Perancis termasuk pengeluaran perindustrian dan angka imbangan dagangan. Sudah tentu semua perhatian akan tertumpu kepada data pekerjaan Amerika Syarikat iaitu petunjuk utama untuk menilai keadaan pasaran buruh. Kadar pengangguran Amerika Syarikat dijangka kekal pada 4.3%, manakala non-farm payrolls diunjurkan meningkat sebanyak 85,000 pada bulan Mei selepas pertambahan 115,000 pada April dan 185,000 pada Mac. Kelembapan dalam indikator ini akan menjadi petanda yang membimbangkan bagi dolar. Walau bagaimanapun, berdasarkan angka berkaitan pasaran buruh yang diterbitkan awal minggu ini, non-farm payrolls yang sederhana kukuh boleh memberi isyarat kestabilan dalam ekonomi Amerika Syarikat. Ini seterusnya boleh meningkatkan permintaan terhadap dolar walaupun dalam keadaan jangkaan bahawa Rizal Persekutuan mungkin menaikkan kadar faedah menjelang akhir tahun. Selain itu, pedagang juga mungkin memberi perhatian kepada purata pendapatan setiap jam, pekerjaan sektor swasta dan ucapan daripada pegawai Fed. Menariknya, Mary Daly menyatakan semalam bahawa ketika ini tiada keperluan untuk menyesuaikan parameter dasar moneteri. Walaupun ketidaktentuan masih berterusan, tahap inflasi semasa tidaklah setinggi yang dibimbangkan ramai pihak. Beliau menegaskan keperluan untuk pendekatan tunggu dan lihat, namun tidak menolak kemungkinan kenaikan kadar faedah jika tekanan harga semakin meningkat. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa false breakout pada 1.1601 dan 1.1579 akan mencetuskan isyarat pembelian. Sekiranya data non-farm payrolls Amerika Syarikat kukuh, euro boleh melanjutkan kelemahannya ke 1.1555 di mana saya mencadangkan pembelian semasa lantunan dengan sasaran pergerakan intraday sebanyak 20 sehingga 25 pips. Sebelum laporan pekerjaan Amerika Syarikat diterbitkan, penjualan boleh dipertimbangkan selepas false breakout pada 1.1624 atau 1.1645. Jika data keluar lemah, euro boleh melonjak ke 1.1664 di mana penjualan semasa lantunan wajar dipertimbangkan dengan sasaran pergerakan 15 hingga 20 pips. Beralih kepada pound Britain, ia masih bergerak dalam julak mendata.
Peluang pembelian berkemungkinan muncul pada paras sokongan utama 1.3411. Penembusan di bawah paras ini akan mencetuskan isyarat penjualan. Jika data Amerika Syarikat keluar kukuh, sterling boleh susut ke 1.3370 dan berpotensi mencecah 1.3337. Pada paras ini, pedagang disarankan untuk mempertimbangkan pembelian semasa lantunan dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips. Pada pandangan saya, walau bagaimanapun paras ini mungkin hanya akan dicapai jika situasi di Timur Tengah kembali memuncak. Kemasukan pembelian pada 1.3370 dan 1.3411 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Sasaran pembeli ialah 1.3446. Penembusan dan pengukuhan di atas paras ini akan menolak pasangan ini naik ke 1.3478 dengan potensi kenaikan berlanjutan ke 1.3509. Pada paras ini, saya mencadangkan penjualan semasa lantunan dengan sasaran pergerakan 25 sehingga 30 pips. Kemasukan penjualan pada 1.3478 dan 1.3446 hanya sesuai dipertimbangkan selepas false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.